Berus. Panjang pun panjang pun panjang. Tekan laju sekali. Tekan hole lama sikit. Terusing. Air pun dia boleh bersihkan je. Belum laju lagi, laju. Kuat bunyi dia tu. Cuba kalau letak air sikit. Genjis. Tu hole. Nampak bersih. Bersih, cepat. Nampak. Nampak sunset. Kat celah-celah ni pun boleh bersih kan. Nampak. Slow dia. Tak laju. Motor brushless dia memang kuat. Slow je ni. Kalau laju lagi cepat bersih. Nampak. Bersih lah. Okay. Jalan-jalan nak bersih. Kita bersih lah. Runduh sikit je sabun. Bubur sabun sikit. Lepas tu gunalah berus ni. Tak ada masalah. Mana-mana pun boleh. Nak slow pun boleh. Tak nak rasa macam sabut dengan bunyi bising, buat slow pun boleh. Dia sebab dia top dia kuat. Jadi kau nak basuh apa-apa semua senang. Macam kau guna apa tu yang slow tu. Dia slow tapi dia kuat motor dia. Layan je. Layan je. Dia akan bersihkan. Nampak. Akan bersihkan singki ni. Tepi-tepi ni. Nak bersih lagi, buat tekan laju. Nak cepat lah, kalau nak cepat. Laju, kalau laju macam ini cepat lah bersih. Siap. Lubang lama-lama dia celah senang. Pakai burung ni memang senang. Tak ada lah susah mana. Nampak bersih. Ini dah boleh bersih. Malah nak pakai buruh ni pun boleh pakai benda ni. Buruh rata ni. Nampak. Boleh lah mana-mana. Bersih. Bersih, clean. Dia dah buruh dah. Tengok. Aku dah edit. Okay. Bersih. Yang rata ni untuk permukaan yang macam mana cakap? Rata lah. Permukaan rata lah. Bukan rata lah. Rata. Pilih-pilih ni. Ini yang rata. Cepat bersih kan. Mod slow pun boleh. Nampak? Lagi. Yang buruh ni untuk celah-celah. Pakai. Yang buruh rata ni untuk permukaan rata. Lagi cepat. Siap dah. Tak. Mesti lah. Tu dia. Apa sama? Tolak. Situ. Nampak? Mesti dah tu. Sekejap je, tak lama. Apa lagi? Terus tu ke? Boleh check out